Jangan kerana tu, jangan kerana ni, tak mah. Kita ikhlas berapa? Kita tahu diri kita, kita tahu hati kita. Kita ikhlas takat tu aja. Pasal apa? Esok nak kerja dengan nak apa? Sat lagi aku lepas tarawih nak baca Quran lagi 4 muka surat lagi, aku takat 8 dah. Masya-Allah, hang ikhlas 8, Allah nilai keikhlasan hang. Jalan. Oh, saya ni umur dah main 60 dah, selama ni pun kadang-kadang buat, kadang tak buat. Saya nak buat 20. Masya-Allah, hang ikhlas 20. Jalan 20. Habis sembahyang tarawih 8 atau 20 rakaat, ikut ikhlas hati kita, Quran lagi 4 muka surat. So total Quran dah jadi berapa? Subuh tadi 4 muka surat, Zuhur 4 muka surat, Asar 4 atau 8. Pasal kita takut lepas maghrib tak baca, katalah kita ambil 8. 4 8 8 16. Lepas tarawih kita buat 4. 16 4 jadi berapa? 20. 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat Quran Rasam Osmani yang kita daripada Mekah Madinah kulit hijau tu, 20 muka surat 1 juzuk. 20 muka surat 1 juzuk. Tuan-tuan, kita plan benda ni dan kita ikut plan tu. Kita ikut plan tu. Insya-Allah hari 30 Ramadan kita khatam satu Quran. Kalau kita tak ada plan macam ni, kita ikut hari ni rasa larat baca lebih, tak tahu sampai 30 tak ada khatam juga. Jadi bagi ada teratur benda ni. Habis tarawih 4 muka surat lagi, alhamdulillah khatam juzuk 1. Esok pula nak sambung juzuk yang kedua. Tuan-tuan, pagi esok dia balik ke had nombor 1 balik. Bangun untuk sahur, mulakan dengan tahajud dulu. Dia repeat balik sampai 20. Insya-Allah kalau kita buat yang tu, cantik Ramadan kita tahun ni. Cantik. Selain daripada tu apa dia? Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota-anggota badan. Tak usah buat benda-benda nak jadi korang pahala puasa. Tak usah. Sebulan ni kita jaga kuat sikit. Lain daripada tu, satu kita ambil apa? Tiap-tiap hari kita sedekah RM1 atau RM5. Kalau RM1, sebulan Ramadan RM30 kita sedekah. Kalau RM5, RM150. Untuk sebulan Ramadan kita punya infak RM150. Itu dah cukup baik, tuan-tuan. Bila di-convert RM150 itu kepada pahala akhirat esok, Allahu Akbar, tuan-tuan. Tepuk dahi kita ni. Kita kena silap, aku bagi RM5, patut aku bagi RM10, patut aku bagi RM50. Pasal apa? Bila tengok dia punya conversion tu, dia convert RM5 kita tu dengan Allah ganti kat kita di akhirat esok, Allahu Akbar.